Dr. Muhammad Rohaizat bin Abdul Wahab ialah pegawai sains di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan UPM serta ketua jenama Aprenti di fakulti tersebut. Beliau sebelum ini berkhidmat selama 21 tahun di Institut Pendidikan Matematik atau INSPEP UPM dan pernah dilantik menjadi pensyarah sambilan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Beliau juga memiliki PhD dalam Arkeologi dan Seni Warisan Melayu dari UKM dan kini terlibat dalam 2 projek penelitian bersama National Museum of Ethnology Osaka dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Rohaizat untuk beri pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Bahagia Datuk Ahmad Farid Abdul Jalal, Pengarah Perdana Muzium Negeri Pahang, Direktur Hormat Datuk-Datuk, para Profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama kali saya ucapkan terima kasih di atas kesudian menjemput saya untuk membentangkan di kolokium pada pagi ini. Dan mungkin ini adalah sedikit daripada kajian saya yang telah saya jalankan sebelum ini. Dan mungkin sebelum ini tidak pernah dibincangkan secara umum lah dapatan ini, dan saya ingin berkongsi lah sedikit pendapatan daripada kajian saya yang saya jalankan sebelum ini. Okey, kalau kita lihat kajian saya adalah bertajuk penemuan motif maritim kuno pada perahu tradisional Melayu di pantai timur semenanjung Malaysia. Kajian ini saya lakukan ketika saya menjalankan PhD, dan ketika saya melakukan PhD ini 3 negeri lah saya telah pergi, iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan daripada Kelantan tu saya terus menyerba ke selatan Thailand. Dan kalau kita lihat ini adalah salah satu hasil daripada kajian saya telah dijadikan sebagai stem perahu tradisional di Malaysia, dan saya terlibatlah dalam usaha untuk mereka bentuk stem daripada Pos Malaysia. Dan kalau berminat boleh dapatkan stem ni di Pos Malaysia lah. Saya tidak menjual lah, tapi sebagai promosi. Okey. Dan apa yang kita lihat pada keadaan sekarang adalah bagaimana kita melihat kebudayaan itu, kebudayaan Melayu itu merupakan satu sistem yang sangat kompleks. Dan kalau kita lihat kebudayaan terangkum pelbagai unsur seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat istiadat dan sebagainya lagi. Ini kalau kita lihat dan konteks kebudayaan itu banyak terangkum bidang-bidang tertentu lah. Dan kebudayaan juga adalah keseluruhan daripada kelakuan yang hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata laku yang harus diperolehi dengan cara belajar. Ini bermaksud kebudayaan itu terhasil apabila adanya satu sistem yang dihasilkan oleh manusia, dan sistem ini boleh dilakukan, boleh dituruti oleh orang lain. Dan kebudayaan juga adalah satu tamadun, satu masyarakat yang diturunkan dari generasi sebelumnya dan dia bersifat dinamik. Bermaksud bahawa generasi sebelumnya menurunkan satu kelakuan ataupun tingkah laku yang boleh dicontohi ataupun boleh dituruti oleh masyarakat yang selepasnya, dan ia bersifat dinamik, itu boleh berkembang lebih besar lagi. Dan dalam sistem kebudayaan juga ada pertimbangan untuk menerima atau menolak sebelum unsur itu diserap dalam masyarakat. Bermaksud bahawa dalam sistem kebudayaan kita ini ada penolakan ataupun penerimaan daripada setiap masyarakat lah. Okay.
Dan kesenian Melayu juga adalah adunan daripada manifestasi daripada budaya setempat, dan ia adalah rangkuman juga daripada pelbagai budaya luar. Bermaksud bahawa kebudayaan Melayu itu adalah hasil daripada kebudayaan setempat dan juga kebudayaan yang diambil daripada kebudayaan lain. Dan kesenian memberi rupa dan sifat dan identiti kepada bangsa Melayu serta menerangkan mengenai nilai sesuai masyarakat, cara hidup dan pengaruh kepercayaan. Dalam kesenian itu ada seni tampak, iaitu kesenian yang dizahirkan secara visual seperti lukisan, ukiran, tenunan, anyaman dan sebagainya. Dan dalam seni tampak ini ada seni hias, iaitu seni hias perahu yang saya kaji pada ketika ini, dan salah satu kesenian yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Apabila saya mengkaji tentang hiasan perahu ini, saya melihat bahawa terdapat nilai-nilai falsafah di situ, terdapat nilai seni halus di situ, dan dia juga mempunyai kesenian dan kepercayaan. Dan kalau kita melihat pada pembentangan sebelum ini, kita melihat bahawa orang Melayu itu memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam penghasilan perahu, dan salah satu bukti menunjukkan perahu Melayu yang ada adalah perahu Pontian itu sendiri yang ditempatkan di Pulau Beram. Dan apabila kita mengkaji tentang hiasan perahu, seni hiasan perahu ini wujud pada semua masyarakat di seluruh dunia. Semua masyarakat maritim di seluruh dunia ini mempunyai seni hiasan perahu yang tersendiri, dan kajian oleh Barat melihat bahawa hiasan perahu ataupun figurehead ini menjadi tumpuan pengkaji-pengkaji Barat. Dan dikatakan pada abad ke-15 penggunaan figurehead pada perahu ataupun kapal adalah berbentuk haiwan, manusia dan sebagainya yang diukir pada kayu dan diletakkan di haluan perahu. Ia dipercayai memberi tuah dan dapat mengawal keselamatan ketika berada di tengah laut. Ini adalah kepercayaan daripada masyarakat Barat tentang penggunaan figurehead ataupun hiasan perahu di haluan perahu itu. Dan kalau kita lihat ada beberapa jenis hiasan. Ini hiasan yang pada perahu di Lautan Pasifik. Ini adalah perahu Viking. Dan kita lihat ini adalah hiasan figurehead pada kapal Inggeris, dan ini adalah hiasan naga pada kapal atau perahu Cina. Okey, dalam masyarakat Melayu, hiasan perahu ini telah lama wujud dan menjadi perhatian kepada pengkaji ataupun pencatat Barat. Tommy Pires pernah melihat perahu Melayu yang dihiasi dengan ukiran pelbagai bentuk, terutama sekali bentuk naga. Dan pada 1520, Kesultanan Bintan telah menggunakan hiasan daripada emas pada haluan dan buritan pada perahu Lancara Kenaikan Raja, dan ini telah dicatat oleh Manggang pada 2012. Dan Heridia juga melukis bentuk perahu yang dilengkapi dengan hiasan pada haluan dan buritan perahu. Manakala Smith merakamkan bentuk hiasan pada perahu nelayan di Pantai Timur. Kita lihat ini adalah gambaran tentang perahu Melayu yang dicatat oleh pencatat Barat. Lihat bentuknya seakan-akan naga, tapi agak saya tak menjangkakan ini adalah perahu yang sebetulnya perahu di alam Melayu, tapi ini adalah hasil ilustrasi daripada pencatat Barat. Kita lihat ini adalah lukisan ataupun gambaran yang dilukis oleh Heridia tentang Lancara Melayu. Kita lihat bentuknya mungkin agak
agak pelik lah kalau kita lihat kan. Mungkin kita boleh mengkaji balik tentang bentuk-bentuk lukisan ini, dan ini adalah salah satu lakaran perahu bertani ataupun kalau kita lihat ini adalah perahu buatan barat lah kalau sekarang ini, dan dihiasi dengan bangau di haluan perahu. Okay. Dan kita juga ada kepala perahu yang dimiliki oleh kerabat di Raja Pahang yang berbentuk kepala naga ini, yang kita lihat bentuknya sangat halus, sangat bentuknya pun agak garang, tidak seperti gambaran yang dilukis oleh pencatat barat tadi. Dan kepala perahu ini dipamerkan di Muzium Negara. Okey. Saya menceritakan sedikit kajian saya adalah melihat kepada hiasan perahu, dan kajian oleh James Hornell ketika dia bertugas sebagai pengarah perikanan di Madras sekitar tahun 1900. Beliau telah mengkaji tentang perahu di India, Portugal, Timur Tengah, Madagaskar dan beberapa negara di Afrika dan di Amerika Tengah. Dalam kajian beliau, dia menjumpai satu simbol dipanggil oculi ataupun oculus yang menjadi perhatian beliau ketika beliau mengkaji tentang perahu di negara yang saya sebutkan tadi. Dan oculi ataupun oculus ini adalah simbol berbentuk mata yang ditempatkan di haluan atau di buritan perahu. Simbol ini bermaksud sebagai penunjuk arah dan penglihatan kepada perahu ketika berlayar di tengah laut. Dan simbol ini juga dikatakan mempunyai semangat sebagai pelindung dari Tuhan. Ini adalah huraian daripada James Hornell tentang penggunaan simbol oculi. Dan Dr. Diana Agius juga menjumpai simbol yang sama, iaitu simbol mata atau oculus ini pada perahu di masyarakat Arab. Saya akan tunjukkan sedikit gambar. Okay, kita lihat bagaimana bentuk mata itu dilukis pada diukir pada perahu di Brazil. Ini adalah contoh perahu yang ada di Brazil. Ini adalah contoh lukisan ataupun simbol mata pada perahu di Senegal. Ini adalah contoh mata pada perahu di Malta. Ini adalah contoh perahu di Portugal. Ya, contoh mata agak nampak itu. Ini adalah contoh perahu juga di Portugal, tak salah. Dan seterusnya, ini adalah contoh mata pada perahu di sekitar kawasan Arab. Itu juga ini contoh gambar mata juga di kawasan Arab yang dijumpai oleh Agius. Dan ini adalah simbol mata yang dijumpai di India. Dan ini adalah simbol mata yang dijumpai pada buritan perahu kapal di Maghribi. Dan simbol mata juga ada nampak pada perahu di India, dan juga di India ini. Juga di India, Kerala di India. Dan ini simbol mata pada perahu di China, dan ini simbol mata pada perahu di Vietnam. Kita lihat banyak penggunaan simbol mata ini. Bukan saja sebelum ini kita menganggap bahawa simbol mata pada perahu ini ada pada perahu di China atau di perahu Foichou yang sebelum ini kita lihat. Rupanya simbol mata ini wujud pada masyarakat maritim di seluruh dunia. Itu juga ada di kawasan Pasifik ini, tetapi saya tidak
tunjuklah gambar ni. Yang terakhir ini adalah simbol mata pada perahu di Taiwan. Okey. Kajian saya adalah berkenaan dengan seni hias perahu. Kalau kita lihat pada perahu Melayu ini, dia adalah kolek buatan barat yang mempunyai hiasan yang sangat syarat lah. Bermula daripada haluan perahu ini dihias dengan ukiran dan lukisan yang sangat sangat teliti. Begitu juga dengan bangau dan caping, dan di buritan perahu itu terdapat sangga tengah, sangga tepi, koyang. Dan saya juga telah membuat satu menulis tentang fungsi-fungsi pada setiap komponen hiasan perahu pada perahu buatan barat ini. Dan ketika saya membuat kajian ini seperti yang saya maklumkan sebelum tadi, di Kelantan, Terengganu dan Pahang, saya melihat bahawa perahu buatan barat ini masih lagi digunakan di pantai timur, terutama sekali di negeri Kelantan. Dan perahu ini masih lagi dibina oleh masyarakat Melayu di selatan Thailand, terutama sekali di Narathiwat dan Patani. Dan pembuatannya juga secara tradisional, membuat badan dahulu dan kemudian baru rangka di dalam. Ini adalah teknik yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Alam Melayu lah. Pembinaan perahu daripada kulit dan rangka. Dan tambahan juga, apabila tukang ini menghasilkan perahu, tukang akan menghantar perahu ini untuk disobek ataupun dihias oleh tukang sobek ataupun tukang hias perahu lah. Dan ketika saya menjalankan kajian saya sempat berjumpa dengan tukang perahu dan tukang sobek. Minta maaf. Okey. Okey. Agak ke hadapan, minta maaf ya. Alah. Saya nak back balik. Okey. Okey, dalam kajian saya menjumpai satu motif ataupun satu simbol yang satu image ataupun satu motif yang agak kekal penggunaannya daripada dahulu hingga sekarang, iaitu bentuk yang dinamakan kening. Nanti saya akan tunjuk apa itu kening, iaitu satu image berwarna hitam yang dilukis pada haluan dan buritan perahu. Menurut tukang sobek, image kening ini merupakan satu image yang telah lama dan menjadi kewajipan untuk para penyobek ataupun tukang sobek ini untuk melukis kening pada perahu. Walau bagaimanapun mereka tidak tahu apa fungsi sebenarnya kening ini. Okey, kalau kita lihat kening ini berada di yang nombor 3 tu. Saya tak dapat nak view kat sini. Saya tak dapat nak point kat sini. Okey, yang nombor 3 itu adalah kening. Berada di haluan dan juga di buritan perahu. Dan kening ini kebiasaannya berwarna hitam, gelap, dan terdapat lukisan ataupun corak-corak lain yang dilukis di atas kening. Dan kening ini pada dasarnya berwarna gelap ataupun hitam. Okey. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu perahu yang
dipamerkan di galeri penguatan air Pulau Geram ini. Agak dah ke depan pula. Okey, terlihat bentuknya di haluan yang berbentuk warna hitam. Walaupun kita lihat ada corak lain pada haluan ini, tetapi warna hitam tu dikekalkan. Kita lihat ada 3 gambar ni, warna hitamnya tu dikekalkan. Walaupun ada corak-corak lain atau motif lain yang dilukis pada kening itu. Okey, begitu juga dengan ini adalah perahu yang masih lagi digunakan di Kelantan atau di Pulau Gajah. Kita lihat motif ataupun warna hitam tu masih lagi dikekalkan. Okey, dan ketika saya bertemu dengan tukang sobek, dia menyatakan bahawa menjadi kewajipan kepada masyarakat pelukis ataupun penyobek ini untuk mengekalkan warna hitam itu, yang saya jangkakan adalah juga berfungsi seperti mata. Dan terlihat ada lagi okey, ini adalah bentuk kening pada perahu buatan barat, perahu payang dan juga kolek kuil, yang juga mempunyai simbol gelap ataupun simbol hitam pada haluan dan buritan perahu. Okay. Dan kalau kita lihat penggunaan simbol ini, kalau kita lihat gambar yang sebelum ini pada bentuk-bentuk mata pada perahu di sekitar di seluruh dunia, itu mempunyai bentuk yang bukan standard, tetapi ia mewakili pada mata. Dan saya menjangkakan bentuk kening ini juga mewakili mata. Dan apa yang direkodkan oleh James Hornell pada sebelum ini, bentuk-bentuk mata yang dijumpai adalah seperti yang saya tunjukkan inilah. Ini adalah bentuk-bentuk mata yang dijumpai oleh Hornell, dan terdapat pelbagai bentuk jenis mata. Dan saya melihat bahawa bentuk mata ataupun kening pada perahu Melayu juga mempunyai imej yang tersendiri lah. Tidak mengikut ataupun mewakili mana-mana bentuk mata atau okuli yang dihasilkan oleh masyarakat maritim di seluruh dunia. Okey, kalau kita lihat penggunaan simbol kening ini dapat dikesan digunakan pada perahu Melayu di Pantai Timur. Saya menjangkakan penggunaan simbol kening ini adalah seperti penggunaan simbol okuli yang digunakan oleh masyarakat maritim di seluruh dunia. Dan ia adalah satu penyebaran ataupun tersebarnya simbol mata ini, dan dia juga telah diadaptasi dalam alam Melayu itu sendiri, dan simbol mata ini disterilisasi dengan gaya dan olahan yang berbeza daripada masyarakat maritim lain. Dan kalau kita lihat penyebaran simbol mata ini menunjukkan bahawa wujudnya satu kefahaman tentang fungsi mata ataupun okuli ini, walaupun bentuk berbeza tetapi tata letaknya hampir sama, iaitu letak di haluan dan buritan perahu. Dan Hornell juga mengandaikan penggunaan simbol mata ini mempunyai dua tujuan, iaitu satu sebagai daya tarikan dan menentang kejahatan bagi mengelakkan kecelakaan. Itu juga mungkin difahami oleh para nelayan di Pantai Timur bahawa mereka juga perlu ada satu ikhtiar untuk mengelak daripada berlakunya kecelakaan ketika berada di laut.
dan ia juga sebagai pelindung kerana ada wujudnya semangat pada perahu itu. Ini adalah kefahaman masyarakat maritim di pantai timur, dan kalau kita lihat penghasilan bentuk ataupun simbol ini adalah menunjukkan bahawa adanya kreativiti, inovasi. Kita lihat walaupun warna hitam tadi didasari pada kening itu, tetapi di atasnya dilukis ataupun dilukis dengan bentuk-bentuk ataupun motif yang lain. Mungkin ini adalah satu inovasi yang cuba dihasilkan oleh para nelayan di Pantai Timur dan mempunyai satu hubungan kepercayaan ataupun kefahaman yang hampir sama dengan pelaut ataupun masyarakat maritim di seluruh negara. Dan okey. Okey, terima kasih semua. Dan saya percaya bahawa masih lagi kurang faham masih lagi ada kurangnya kefahaman kita pada hiasan perahu ini. Mungkin salah satu yang saya cuba highlightkan adalah penggunaan mata pada perahu di Pantai Timur ini, dan mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu benchmark ataupun kepada pameran ataupun perhiasan perahu ini boleh dijadikan sebagai turutan lah bila kita menghasilkan satu pameran ataupun melihat kepada pemeliharaan perahu-perahu Melayu di Pantai Timur. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.